Misi menyiput. Ini kita masuk hutan. Cari siput sedut. Siput sedut sungai. Inilah laluan dia. Sungai dah nampak. Inilah sungai siput. Ini siput. Oh, ni siput. Mat. Ni siput. Siput sedut. Kita cari siput. Oh. Ini sungai dia. Cari. Sungai dia kecil je. Oh. Tinggal sikit air. Makan. Ni air dia. Sungai kecil je. Dia di dalam hutan tebal. Misi menyiput. Ini dia hasilnya. Bukan dapat ini ya. Bakal mungkin. Sudah gerak. Depan. Siput ke depan. Nak cari siput kena ni lah. Kena raba bawah-bawah daun, bawah-bawah batang. Beginilah kehidupan kami di Ulu Spear, Ulu Temeling. Salah. Nak cari duit kena cari siput, kena masuk hutan, cari ikan. Tengok pokok besar-besar sangat lutai. Air sungai ni sejuk. Sungai ni macam ais batu. Sejuk. Kat sini siput kurang lagi. Dia makin kita ke depan makin banyak, makin ke depan makin banyak. Ini siput dudukkan anak sungai macam ni. Macam kalau sungai besar dia tak ada siput ni. Siput ni kalau dah siap cari, malangkang boleh masak terus. Dia tak rasa lumpur. Sebab sungai dia bersih. Ya, hutan bakau. Situ banyak siput. Inilah sungai kita. Kita mencari siput mengambil masa 4 jam atau 3 jam. Baru dapat banyak. Bukan mudah dapat. Kita kena mandi kat situ. Seselam bawah daun itu. Nanti kalau ada kita sambung video baru. Ke depan ni kita sambung video baru.